Sambung, sambung. Hang ni betul ke hang nak dengar? Aish, sambunglah sikit lagi. Hang ni betul berani ni. Terus. Okey. Sungguh. Betul berani Betul. Sambung, sambung. Okey tak apa lah. Jadi aku sambung lah. Malam tu nak jadi cerita kan. Budak tu datang kerja. Kawan-kawan dia ingat ni dia macam biasa kan. Datang kerja macam biasa. Lepas tu dan lagi lah kawan ni menyakat. Silakan sendiri depa ni. Apa tu orang cakap? Tak tahu lah. Tak tahu lah. Lepas tu, ni yang cakap, ten budak tu malam tu. Depa tukar shift malam tu. Kawan-kawan dia ni yang cakap jenis memang kaki menyakat punya. Nak jadikan cerita lagi. Budak tu kena kerja seorang malam tu. Dah lah weh. Seram lah aku dengar. Sekejap lagi dah lah kita nak balik. Hang ni jadi set boleh tak? Hang balik dengan aku kan? Bunyi sikit. Aish. Yalah. Sambunglah sikit lagi. Ish. Bila depa ni tukar shift tu kan. Kawan-kawan diorang ni nak balik lah. Bila dia langkah ni nak naik motor tu. Tiba-tiba mesej masuk. Hang tahu tak mesej apa? Ni mesej ni tulis, maaf tuan, saya tak dapat datang kerja. Badan saya tak sedap. Uish. Nak tahu apa yang dia kacau tadi tu? Ni lah aku nak abaikan hang ni. Apa orang cakap? Ya. Bila dua-dua tu nak balik. Bila dua-dua tu nak balik. Mereka kelih belakang. Uish, nampak bang. Rambut ni panjang pelau. Gigi petaring, darah lagi. Dia mengilai pula tu. Dia mengilai bunyi. Hihihi. Dahsyat tu. Aduh, yang ni. Apa takut? Macam mana nak jaga seorang malam ni? Nasihat lah Mi. Dah lah bos suruh hang jaga seorang malam ni. Aduh, mampu hang. Aduh, dah. Jom balik. Jom. Wah, takut Aduh lah. Aduh, Mi. Amit. Sat. Pula. Ni gaduh nak beli Sat ada mesej masuk ni. Ni, Mik hantar mesej ni. Mik hantar mesej hang ni pekak betul Ni minta maaf tuan, malam ni saya tak dapat hadir kerja. Badan saya tak sihat. Lah, awak hang kencing. Takut weh. Hang duk kira takut hang, aku pun takut juga. Alah.